Nak royak sekarang ni tak dunia ni, buat jambatan ke, buat berapa ke, semua orang boleh buat berlaku. Asal ada PT ada otak saudara. Nak buat jambatan, nak buat korek telaga, nak buat kapal terbang, nak naik ke langit, boleh berlaku kalau guna otak saja. Tapi sekarang lagi ada otak tak erti. Allah Ta'ala buat otak ni padan-padan dengan gerai dia. Mata kita tengok cerah macam mana lah, padan dengan mata belakang jauh pergi batu mana mata boleh tengok. Tangan kita juga boleh akak berapa kilo lah. Kalau ambon ni 2 kilo rok dah bawanya. Kaki boleh jalan jauh mana ya, 10 kilo lah, ubah beg kita. Otak mikir kamu, otak mikir padan-padan otak. Dosa pahala otak erti tak? Melekat erti tak? Segar ngakuk erti tak? Lepas tu gak kena guna wahyu. Bagaimana kaki nak jalan jauh tak boleh, guna basikal, guna kereta, guna kapal terbang. Mata nak tengok barang jauh tak boleh, kena guna ceri mata, kena guna mikroskop apa semua sekali. Nak teropong. Telinga nak dengar jauh, kena dengar TV, kena dengar radio, kena mengapa. Otak nak kerti mana, kena guna wahyu, kena guna Nabi. Sebab itulah tiap-tiap masa, tak ada masa Nabi ni tak ada atas dunia. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada masa, tak ada umat, ya tak ada Nabi.